semua perasaan cinta. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Di musim panas merupakan hari bermain gembira. Sang gagal terkena pun bila tiada henti-hentinya. Sang peluang tidur tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya aku sibuk sekali. So, Assalamualaikum. Hari ni apa yang berlaku adalah kita punya tingkap tak boleh turun ataupun naik. So, nak bagi tahu kalau jadi macam ni ada 3 benda yang kita boleh buat. Salah satunya nanti aku tunjuk kat satu video TikTok aku akan share. Korang pernah tak ada masalah tingkap korang ni tak boleh auto naik dengan turun? Kalau jadi masalah macam ni, jangan panik dulu, relax. Jangan nak hantar bengkel dulu. Sebab nak settlekan masalah ni senang ke? Korang boleh buat sendiri. Jadi macam ni je ni. Korang tekan dekat korang punya button window ni kan. Tekan ke bawah dulu dalam 10 saat. Lepas tu dah settle 10 second, korang naikkan pula 10 saat. Okay, lepas korang dah try cara tu, korang cuba tengok korang punya auto window ni boleh ke tak. Korang tekan je lah sekali. Tu kan dah bergerak dah tu. Benda ni jadi sebab korang buka terminal bateri tu terlampau lama. Bila macam tu, dia akan reset semua sistem auto window korang. Itulah yang punca yang jadi jam auto window korang tu. Kalau korang dah buka terminal bateri korang dan dalam masa yang lama korang biarkan terbuka, korang kena reset oleh korang punya auto window system ni dengan korang punya radio. Dan yang kedua mungkin adalah masalah pada switch. Okey. Tapi apa yang berlaku dekat aku bukan masalah switch. Aku dah terbeli switch baru. Switch baru. So ni barulah dalam ni. So yang dalam ni lama punya, ori punya. So macam mana nak buka benda Allah ni? Okey, senang je. Ni untuk Proton Ezora Okay, kita ada satu skru kat sini. Apa yang perlu buat adalah buka. Ni sebenarnya aku dah buka dah, cuma itulah kesalahan pasang. Okey, benda lah ni aku beli ni. Dia one set dengan yang button ni. So dia belah dalaman. Inilah aku beli. Tapi masalah bukan ni salah dia. Bukan masalah dia bukan ni. So masalah dia yang sebenar adalah fuse relay dekat hadapan. Apa yang terjadi, fuse relay dekat hadapan dah pun terbakar. Fuse relay ada kat sini lah. Ini untuk tingkapnya. Kau boleh tengok kat sini penutup dia. Penutup ni kat sini ada tunjuk ajar dia lah. So yang terbakar aku ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 relay terbakar. So aku nak tukar. So selain tu aku nak tukar plug. Plug untuk Ezora. Okay, benda pertama kau kena buat ni lah. Buka casing dia dulu. Lepas buka casing, tanggalkan ni by part 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So jangan ada salah ni masa selepas pasang. So plug apa yang aku pakai? Lotus premium grade. Harap-harap berjaya lah. Ok lah, cantik punya kan. So aku dah pun tanggal. Kita guna soket. Mana soket yang aku pakai? Ni dah buka. So sekarang tinggal nak pasang je. Pasang hujan dulu. Memandangkan kita tak ada bumbung kat luar. Aduh, kacau betul lah. Hujan ni satu rahmat. Tak boleh buat apa lah. So tinggalkan dulu. Nanti kita sambung balik. So nak ketatkan senang je. Dia dah masukkan plug kan. Guna Richard.
Nak buka pun pakai Richard senang. So ini apa yang terjadi lah. Terbakar. Hitam-hitam semuanya. So selepas ni masukkan ni lah, ikut step by step. Jangan ada salah 2 3 4. So fuse ni mungkin esok, memang esok pun, sebab aku minta member aku belikan. Nak ya, lagi sehari 2 nak raya Cina, kedai banyak tutup. So dekat spare part dia buka, so sempat beli lah. Apa yang terjadi, aku beli spare part mantin, 2 kedai spare part dah habis, fuse nya tak ada, fuse relay tak ada. So aku pergi kedai aksesori kat Mantin, tak nak sebut kat belah mana. Dia ada tapi dia jual satu RM45. So member aku dapat beli kat Semarak seketul RM8. Brand Toyota lah, sama. So bijaklah memilih, bijaklah membeli. So lagi satu nak pesan, nak masukkan benda lah ni, bagi getah ni masuk betul-betul ni. Sebelum lupa, kat sini ada label 1, ada 3, ada 2, 4, ada nombor kat sini. Pemasangan telah pun selesai. Double check yang penting double check semua. Okay. So aku nak cek washer lah kat sini untuk skru-skru dia ni. So dah ikat skru dia, semua settle, selesailah masalah. Okay, Assalamualaikum. A few moments later. So penghujung cerita dia. Kalau mandi pula, dia ajar kalau mandi pula, badak-badak minta air, gajah-gajah minta kuat. Badak-badak minta air, gajah-gajah minta kuat. Tu, muka adik ada 2. Adik dalam kereta tengok. So macam mana? Raya tak ada kereta? Raya ni tak ada kereta? Adik nak raya tak? Raya? Baik, tak ada kereta? Kita jalan kaki lah. Jalan kaki? Boleh jalan kaki? Boleh. Okay, Cun.